Okay, hi guys. Saya Gary daripada GCR Motor. Hari ini kita nak review sebuah KTM Duke 390 ABS version 2 tahun 2023 bulan 7 yang masih under warranty hingga 2025 bulan 7 term and condition. So motor ni owner datang dengan jajan yang nanti kita tunjuklah apa yang datang dengan motor. Tapi yang keutamanya owner lama dah tambah cruise shifter, dah tambah QS system dengan owner lama, owner daily bikers, perempuan yang pakai. Alright, tahun 2023 bulan 7 masih under warranty hingga 2025 bulan 7 term and condition. Dengan harga jualan kita nak offer 20,800 siap potong nama dengan minimum deposit 100, bulanan 300 lebih selama 7 tahun. So jom kita tengok apa yang spek motor ni, apa dia punya aksesori, apa dia punya kebaikan dia. Tengok video kita sampai habis. Jom. First, owner dah tambah ni handle guard. Owner dah tambah handle guard dengan balancer sekali lah. Kemudian ini handle grip pun masih original KTM, River KTM adjustable. River KTM adjustable ya. Kemudian windshield depan dia dah tambah. Kalau asal datang tak ada windshield, tapi dia dah tambah windshield depan. Side mirror original. So sebelah sini pun sama dah. Dah pasang itu River guard. So windshield ni memang lawa. Kemudian lampu pakai LED. Version 2 punya lampu memang dia macam ni lampu LED. Kemudian KTM ni dia pakai WP punya suspension. WP Brenter punya suspension dengan depan korang tengok. Sini tengok depan belakang dia pakai ABS ya. Kemudian ada pakai pump Breder punya, ini Brenter punya caliper pump lah. Okey, Brenter punya caliper pump. Kemudian saiz depan tayar dia bagi, tayar tu masih standard lagi. Bagi brand Magellan punya tayar. Brand Magellan pakai saiz 110 70 17 punya tayar. Kemudian korang boleh tengok pada sini ada owner dah tambah spotlight. Spotlight, radiator guard dah tambah. Kemudian ada Evotech punya frame slider, Evotech. Engine single cylinder. Engine single cylinder. So ini KTM Duke 390 engine single cylinder. Boleh menghasilkan horsepower 45.3 bhp. Okey, 45.3 bhp dia punya power. Top speed lebih kurang around 160 km. 160 km dia punya top speed. Kemudian sini dia punya warna memang warna asar. Dengan ini dia punya tank. Tank ni bersih Tank ni 13.4 liter. Besar jugalah. Alright. So kita tengok pada belakang pun sama. Adjustable punya monoshock. Exhaust standard. Ini ada exhaust punya guard. Kemudian pemegang ni dia tambah Ini pemegang dia tambah. Kalau asal tak ada, dia tambah ni handed. Kemudian ekor dia dah buang. Dah taruh sporty punya. Kemudian tayar belakang pun Magellan juga. So tayar depan belakang ada 95% sebab mileage 2000 saja motor ni. So tayar saiz belakang 150 60 17. Okey, sebiji macam baru lagi. Yang penting owner dah bagi cruise shifter sekali. Maksudnya kalau masuk gear pertama saja perlu pakai clutch. Gear kedua ke atas tak perlu pakai clutch. Cruise shifter, QS system. Dengan bag ni dia bagi sekali. Okay, kita tengok meter pula. Bag ni dia bagi sekali Bag ni dia bagi sekali. Dengan kita tengok meter. Motor ni low mileage. Mileage 2000 sahaja. Okay, mileage 2000 sahaja. Owner lama memang perempuan. So dia kurang pakai. Beli, memang untung lah. Alright, so dia boleh setting ada ABS. Nampak? ABS. Kemudian dia ada setting lah. Ini information. Okay, trip 1, trip 2, warning. Macam tu lah. Ada information. Kemudian ini untuk select motorcycle. Nah, road ke, nak super motor ke, untuk dia punya ABS mode. Nah, kalau super motor ni, kalau you masuk side lah, masuk off-road ke apa ke, road tu untuk jalan biasa lah, ABS dia. So, ini dia punya setting. Kalau korang nak setting, semua boleh lah. Alright. Ini semua boleh setting, dia punya display. Display punya tajuk tu nak apa, strip line, berapa RPM, ini jam, BRL, unit, language, semua boleh set service. Okay. Korang dah beli nanti boleh main sendirilah. Boleh uruskan. Kemudian bagi korang check dia punya sound dia. Okay, ini sound original lah. Kalau nak kuat boleh je tukar exhaust. Alright, so sesiapa kalau berminat boleh PM kita. Last kali kita ulang 2023 KTM Duke 390 ABS version 2 tahun 2023 bulan 7. Masih under warranty hingga 2025 bulan 7 term and condition. Dengan harga jualan 20,800 siap potong nama. Minimum deposit 100, bulanan 300 lebih selama 7 tahun.
Alright, so motor ni mileage baru 2000. Siap dengan crate shifter, owner lama Lely Bikers. Minat PM kita, tengok video sampai habis. Alright, yang tengok video kita tolong like, tolong komen, tolong share. See you next video.